Assalamualaikum. Okay. So untuk video kali ni saya nak tunjukkan macam mana cara untuk kita buat copywriting menggunakan AI. Kalau sebelum ni video basic kita bagi tahu tentang tujuan-tujuan, 3 contoh situasi penggunaan AI kan. Satu untuk dia tolong kita craft any kind of copywriting lah, dan contoh hari tu saya bagi macam email. Untuk situasi yang kedua, kita bagi dekat dia adalah cara macam mana kita nak belajar benda yang susah ataupun benda ilmu baru atau any pengetahuan yang agak susah untuk kita faham. Kita boleh minta dia untuk simplify kepada cara penerangan yang lebih senang untuk kita faham. Kita boleh minta dia explain macam kita budak darjah 5 sahaja. Okay. So ada satu lagi situasi, tak apalah saya lupa. Tapi untuk video kali ni saya nak fokus untuk mengajar macam mana untuk kita gunakan AI ni untuk buat copywriting, dan khusus kepada orang usahawan lah, peniaga-peniaga kecil, usahawan-usahawan, tempatan apa semua, untuk manfaatkan AI ni supaya dia punya content creation akan jadi lebih mudah.